dia antara pelakon yang dikenali ramai. Tapi sekarang, kehidupan Noni Nadira buat netizen terdiam. Noni Nadira bukanlah nama asing dalam industri hiburan tempatan. Dia pernah muncul dalam beberapa drama dan dikenali ramai dengan bakat lakonannya. Namun, sejak kebelakangan ini, namanya kembali menjadi perhatian bukan kerana kemunculan di kaca televisyen tetapi kerana perubahan dalam kehidupannya yang mencetuskan tanda tanya. Segalanya bermula apabila beberapa video mula tular di media sosial. Dalam video tersebut, Noni dilihat menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Antaranya, dia dilihat memasak menggunakan dapur gas mudah alih di kawasan terbuka. Malah ada yang mengatakan di tepi jalan pada waktu malam. Situasi ini mengejutkan ramai pihak, terutama mereka yang mengenali dirinya sebagai seorang figura dalam dunia hiburan. Perkongsian itu pantas menarik perhatian netizen dan ramai mula tertanya-tanya. Apa sebenarnya yang sedang berlaku dalam kehidupannya? Rata-rata netizen meluahkan rasa simpati dan kebimbangan. Ada yang mengatakan mereka sedih melihat keadaan tersebut dan berharap agar Noni berada dalam keadaan yang baik. Malah ada juga yang tampil memberi kata-kata semangat serta mendoakan agar segala urusannya dipermudahkan. Namun dalam masa yang sama terdapat juga segelintir pihak yang mempersoalkan situasi ini. Ada yang tertanya, adakah ini satu pilihan hidupnya sendiri atau ada perkara lain yang tidak diketahui umum? Selain itu, kandungan yang dimuat naik oleh Noni di media sosial juga semakin mengundang pelbagai reaksi. Ada video yang dianggap luar biasa dan sukar difahami oleh sesetengah netizen. Disebabkan itu, ada yang menyarankan agar beliau mengambil masa untuk berehat daripada media sosial demi menjaga kesejahteraan dirinya. Apa sebenarnya yang berlaku pada Noni Nadira? Adakah ini sekadar fasa dalam hidupnya ataupun ada kisah lain yang masih belum diketahui ramai? Apapun keadaannya, ramai yang berharap agar beliau terus kuat dan berada dalam keadaan yang baik. Kalau korang nak lagi kisah-kisah artis yang ramai tak tahu, jangan lupa subscribe channel Fakta Gempak.